Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada dalam episod yang pertama di dalam kajian Al-Mulk Tajwid Detektif. Dan insya-Allah kita berada dalam kajian ayat yang pertama dalam surah Al-Mulk. Jadi terus kita mulakan dalam ayat pertama surah Al-Mulk. Saya sempurnakan dahulu ayat pertama surah Al-Mulk ini, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Kita pergi kepada kajian tajwid. Kita nak detect setiap permasalahan, setiap perkataan dan juga huruf. Kita pergi pada perkataan yang pertama, perkataan tabaraka. Baik, kita tengok permasalahan pada ayat tabaraka pada panjangnya ba itu. Dia ada alif kecil. Alif kecil ini dinamakan sebagai hukum mad asli. Mad asli. Okey. Dan mad asli, kenapa nama dia asli? Pertama, kita mestilah memelihara keasliannya, iaitu panjangnya 2 harakat. Yang kedua, kita kena jaga keasliannya dari segi baris. Taba, tak boleh tukar baris. Tabi, tabu. Itu maksud mad asli, memelihara baris dan juga panjangnya 2 harakat. Jadi hukum bacaan panjangnya 2 harakat itu adalah wajib. Memelihara 2 harakat itu adalah hukumnya wajib. Tak boleh 3, tak boleh 1. Baik, ini namanya tabarakalladzi mad asli 2 harakat yang wajib dipelihara panjangnya. Kalladzi, ini kita dah mula belajar bacaan yang lompat. Iaitu kita lompat daripada huruf K ke dalam huruf Lam. Dan kita tidak membaca alif ni. Jadi sebab itu kita nama bacaan yang lompat. Okay, apakah nama alif ini? Nama dia adalah Hamzah Wasal. Ini nama dia. Nama dia Hamzah Wasal. Apakah maksud Hamzah Wasal? Iaitu wasal itu. Wasal ini bermakna sambung. Boleh jadi maksudnya menyambung. Tabarakalladzi. Macam tu. Baik, kemudian huruf lam. Kita tengok huruf lam ini dia ada tanda tasydid. W tu kita panggil tasydid. Itu nama dia. Tasydid. Lam yang bertasydid. Apakah sifat huruf lam yang bertasydid? Masing-masing huruf yang bertasydid dia ada sifatnya. Kalau huruf ba yang bertasydid dia ada sifat dia. Kalau huruf dal yang bertasydid ada sifatnya. Huruf sa yang bertasydid ada sifatnya yang tersendiri. Bagi lam pula, dia ada sifat. Huruf lam dia ada sifat tawassut. Tawassut. Apakah makna tawassut? Makna tawassut ini adalah meleret. Makna tawassut ni boleh dekat juga dengan mak asli tadi tu, iaitu bukan mak asli, iaitu harakat. Harakat itu bergerak. Bergerak. Tawassut juga boleh dimaksudkan sebagai bergerak dan lebih urufnya kita panggil dia meleret. Lebih faham. Tabarakalla. Kalla. Itulah mana datangnya kalla. Dia jadi meleret disebabkan dia adalah hukum tawassut. Dan mana juga datangnya kejadian huruf lam yang bertasydid ini, asal kejadian dia macam mana tulisannya, iaitu asal kejadian lam yang bertasydid ini adalah
Lam yang dua huruf. Lam yang mati dan juga lam yang berbaris di atas. Itu asal kejadian lam yang bertasydid yang diringkaskan. Yang di-shortcutkan menjadi W tu, signal dia. Baik, kemudian Z. Sebelum kita bahas tentang panjangnya Z tu, adalah bagusnya kita menekankan makhraj huruf Z. Okay, kerana Z ni saya rasa agak penting juga untuk kita tahu makhraj yang betul. Z, gigi seri. Okay. Atas bawah. Atas dan bawah. Bukan atau ya. Atas dan bawah. Dua-dua kena kerja. Gigi depan, gigi seri depan, atas dan bawah. Gigit lembut. Gigit lembut. Apa dia? Hujung lidah. Gigi seri atas dan bawah, gigit lembut hujung lidah. Tabarakalladzi. Kita nak bunyi macam tu. Kena barulah kita boleh nilai Z tu panjang ke pendek. Panjang disebabkan ada huruf ya. Jadi hukum dia apa dia? Hukum dia mad asli. Sekali lagi, kenapa mad asli? Mad tu panjang, asli tu apa dia? Memelihara panjangnya. Berapa harakat kita kena jaga? Kita kena jaga 2 harakat. Apakah hukum menjaga 2 harakat mad asli ni? Hukumnya wajib. Tak boleh 2, tak boleh 3, tak boleh 1. Dia kena betul-betul ngam-ngam 2. Biyadihil. Okay, ni pengucapan yang mudah. Terus, ni kita jumpa lagi bacaan yang lompat. Hil. Kenapa kita kata lompat? Sebab alif ni, ataupun kita namakan dia sebagai hamzah wasal. Hamzah wasal. Kita tak baca dia. Terus kita masuk huruf lam. Dan kali ni kita jumpa lam yang sukun. Lam sukun. Lam sukun. Biyadihil. Apakah sifat pada huruf lam yang sukun? Tawasud. Sama macam tadi, meleret. Tadi lam yang bertasydid. Kali ni lam yang sukun. Sama juga, iaitu meleret juga. Sama je leretan dia tu. Biyadihil mulku. Berkongsi sifat yang sama. Mulku. Leretkan lam itu. Wahuwa. Ini tidak ada apa-apa perbahasan tajwid. Tapi kita nak ketengahkan. Ini kita panggil huruf yang berulang. Wa diselangi dengan ha. Kemudian wa balik. Jadi mestilah dijaga temponya. Jangan terlalu laju. Sebab selalunya huruf yang berulang tak ada mat. Kalau ada mat, mungkin kita akan ada proses mengenal huruf di depan tu apa dia. Kita nak standby huruf apa depan tu. Tapi bila tidak ada mat, tidak ada bacaan panjang, tempo sedikit laju, maka mungkin akan tersasul. Wahuwa. Berhati-hati. Letakkan sedikit gerakan pada setiap huruf. Wahuwa. Jangan wahuwa. Sebab kita belum lagi mahir. Ala. Okay, saya rasa nak tekankan juga huruf Ain itu. Okay, huruf Ain ini menarik kalau kita tekankan. Kerana dalam huruf Ain ini, dia ada makhraj apa? Makhraj ni tempat. Kita nak letak kat mana? Nak bunyi kat mana? Halqi. Halkum. Tekak. Halqi tu maksudnya tekak. Okey, kemudian cara nak bunyi dia, kita panggil uruf lah. Bahasa uruf, lemak. Tekan yang berlemak. Ala, wa huwa ala. Tak nak kering. Wa huwa ala. Dia jadi
huruf hamzah a, i, u. Kita nak tekan dan juga berlemak. Okay, ala. Okay, huruf la dibaca dengan ringan dan mestilah dipanjangkan 2 harakat. Sekali lagi, apakah hukumnya? Mad asli. Kenapa mad asli? Mad itu panjang, asli itu menjaga keaslian panjangnya 2 harakat adalah wajib dan juga menjaga keaslian barisnya berbaris di atas juga wajib. Kulli, bagus kita jumpa sekali lagi lam yang bertasydid tetapi bukan lompat. Dia tak ada penghalang, dia terus ka, terus huruf lam. Jadi kita boleh terus kepada sifat. Apakah sifatnya? Tawassut. Apakah makna tawassut? Kita dah 3 kali kita ulang. Tawassut bermaksud meleret. Meleret. Okey. Tetapi meleretnya itu tidaklah terlalu lemah. Sebab dia ada yang lagi lemah, nama dia rokhawah. Meleret yang sangat lemah. Macam huruf sa. As-sa. Tapi huruf lam, walaupun ada perbahasan, tidak ada tawassut, terus dia rokhawah. Tapi kita kena betul-betul teliti kerana huruf lam ni tidaklah terlalu lemah. Kulli. Dia ada meleret tapi tidaklah terlalu panjang dan tidaklah terlalu menahan. Baik, terus kepada syai. Apakah nama hukum pada syai? Nama hukum di sini adalah lin. Perkataan shin dan ya ini kita namakan dia sebagai lin. Kenapa kita namakan dia lin? Lin, maksud apa lin ni? Dia ada pelbagai maksud lin ni. Boleh jadi maksud apa lin? Lembut. Condong. Suara yang condong. Cenderung. Lagi pengaruh. Ini bagi maksud lin. Okay, kita lihat bagaimanakah kita nak memaksudkan lembut, condong, cenderung, pengaruh ni. Kita bunyikan sya dahulu tanpa huruf ya mati itu. Sya. Cuba tengok perbezaan sya dan juga ada ya yang bertanda mati. Kita kena gabungkan sekali. Syai. Asalnya baca sya, tapi kita kena baca syai. Kerana pengaruhnya huruf ya itu. Ya yang bersukun. Ya sukun. Syai. Jadi ini adalah bacaan yang fluent ataupun fasih. Bacaan yang belum fasih, saya selalunya kalau iqra', siapa yang belajar iqra', saya akan buat bertahap lah. Tapi bila kita dah sampai tahap fasih, saya akan lihat, ni dah fasih dah ni. Jadi saya akan ketengahkan bunyi syai, bukan lagi syai. Syai adalah tahap yang pertama. Tahap fasih adalah syai. Ada sedikit shortcut di situ bunyinya. Itu adalah bacaan yang baik. Syai'in qa. Kita jumpa dengung. Nama dengung ini adalah ikhfa. Ikhfa hakiki. Okey, uruf maksud ikhfa adalah sengau. Uruf ni maksudnya kita faham macam mana. Yang kalau kita sekali sebut, dah tahu dah bunyi dia dan cara dia. Okey, maksud dari segi bahasa ikhfa ni adalah menyembunyikan. Kalau kita buka buku, dia tak tulis sengau, dia tulis menyembunyikan. Menyembunyikan tanwin ke dalam huruf ikhfa. Tapi kita nak terus kepada praktikal, shortcut terus pemahamannya, sengau. Dan apakah jenis ikhfa hakiki? Sebab ikhfa hakiki ada 3 jenis. Kita sebut satu jenis dahulu. Jenis di sini adalah ikhfa huruf qaf adalah sejenis ikhfa adna. Maksud ikhfa adna ni adalah sengau yang jauh. Adna ni maksudnya jauh. Apa yang jauh? Jauh daripada nun.
daripada bunyi nun. Okay, saya kata nun tapi kat sini tanwin. Kan? Tanwin kan? Okay, sebenarnya tanwin adalah bunyi nun. Iaitu kita terus shortcut kepada kita faham tanwin bunyi nun. Nun ada dalam tanwin. Okay, ini ikhfa adna jauh daripada nun. Apa maksud jauh daripada nun? Makhraj. Na, qa. Na, qa. Na lidah, qa tekak. Jadi jauh. Jadi kita kena berpaksikan kepada nun itu. Qa, kita nak nilai dia. Syai'in qa. Nampak? Syai'in. Dia dah ada signal-signal untuk membunyikan huruf qaf itu. Tetapi agak perlahan. Dia ada tening. Syai'in qa. Apakah signal-signal huruf qaf? Iaitu sifat apa pada huruf qaf? Kita kena tahu sifat huruf qaf. Apa dia? Sifat qaf tebal. Sifat yang kuat bagi huruf qaf adalah tebal. Syai'in. Nampak dah tebal ketebalan tu. Qadir. Baik, dir. Di mudah pengucapan dia dan mestilah dipanjangkan 2 harakat. Okey. Nama harakat di sini adalah nama mad di sini adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Mad dekat mana mad? Mad pada huruf ya. Arid kat mana? Arid pada ra. Okey, arid pada ra. Sukun pada mana? Sukun pada ra juga. Arid li sukun maksudnya adalah arid maksudnya yang kita datangkan. Apa kita datangkan pada ra? Kita datangkan sukun. Sebab apa kita kena datangkan sukun? Sebab kita waqaf. Qadir. Sebab tu nama dia ma' arid li sukun. Okey. Sorry, saya sebut 2 harakat tadi ya. Ada kesilapan. Baik. Panjang yang kita boleh panjang pada qadir, mad arid li sukun, yang kita boleh panjangkan adalah 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Dia boleh pilih. Jadi, hukumnya apa? Hukumnya harus dan kita kena disiplin. Kalau kita dah mula 2, kekalkan 2. Kekalkan 2 itu di setiap mad arid li sukun. Baik, selesai qadir. Kita bahas tentang panjangnya huruf da itu. Kemudian arid li sukun pada ra itu. Cuma kita tak tahu nak baca ra tu nipis ke tebal. Baik, bacaan di sini kuat mengatakan huruf ra di sini adalah ra apa? Nipis ke tebal? Nipis. Ra mestilah dibaca dengan nipis. Hujah yang kuat mengatakan kenapa dibaca dengan nipis, tengok pada huruf di belakang. Huruf apa? Huruf ya. Huruf ya, bunyi asal huruf ya adalah yi. Jadi dah ada bunyi nipis dah. Okey. Sekarang ni isunya ya itu tidak berbaris. Jadi kita boleh cuma dapatkan bunyi asli ya yi, tapi tak boleh bunyi yi. Sebab itu bunyi asli bukan bunyi berbaris, sebab ya itu mati. Jadi kena cari baris juga sebenarnya. Jadi ya tak ada baris, kita cari lagi baris di belakang huruf ya adalah huruf dal berbaris di bawah di. Sama juga nipis, maka bertambah kuatlah hujah mengatakan bahawa ra itu dibaca dengan nipis. Qadir. Bukan qadir. Salah. Yang betul qadir. Itu. Dibaca dengan nipis. Alhamdulillah, ini adalah sedikit kajian tentang perbahasan ayat yang pertama dalam surah Al-Mulk, bagaimanakah cara bacaan yang betul. Baik, itu sahaja. Ibu-ibu ayah-ayah boleh ambil manfaat pada nota tajwid di sini. Boleh juga ibu-ibu ayah-ayah kemaskan semula hukum tajwid di sini mengikut kreativiti masing-masing. Dan saya tidak akan memadamkan nota di sini kerana pada episod yang ke-30 saya akan serahkan kesemua nota ini kepada ibu-ibu dan ayah-ayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.